Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Balai Bomba Alor Gajah bersama dengan Tuan Arif Rizwan. Tuan Arif Rizwan. Okey, kita dah selesai sesi CSR bersama dengan Tuan Arif dan rakan-rakan lain, pegawai yang lain juga. Jadi Tuan, boleh tak kita minta sikit Tuan punya feedback selepas kita punya program. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Saya Arif daripada Balai Bomba Pengamatan Alor Gajah. Okey. Daripada feedback yang saya buat tadi, alhamdulillah berkesan. Rasa sedaplah. Teknik untuk bekam urutan tu memang fresh lah. Tak ada rasa sakit-sakit, pening-pening tu kurang lah. Alhamdulillah. Dari segi kita punya hygiene macam ni Tuan? Kebersihan kita? Kebersihan pun bagus, menjaga kebersihan setiap kali selepas menggunakan, basuh, cuci, lap kan. Okey, bagus. Terbaik. Mana dari segi peserta kita semuanya, Tuan tengok Peserta pun ramah mesra. Alhamdulillah. 5 star. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Tuan. Okey, sama-sama. Kita pen terus. Sini. Okey, hari ni kita di bawah bimbingan cikgu kita, Cikgu Fakhruddin. Okey cikgu. Macam mana cikgu? Peserta hari ni cikgu. Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah so far daripada pemerhatian Dapat terus. dan juga maklum balas daripada pegawai-pegawai tadi, semua berpuas hati dan saya tengok pelatih-pelatih semua dah kira mahir. Bila main api pun tak ada kebakaran yang berlaku, tak ada luka, tak ada kecelakaan lah. So alhamdulillah apabila mereka mengikut SOP yang telah ditetapkan dan juga apa yang telah kita ajarkan, benda tu akan berlaku dan terjadi dengan baik dan selamat insya-Allah. Okey. So insya-Allah mana-mana yang nak belajar bekam ke, nak belajar workon boleh raja-raja. Amin Sina Academy. Okey. Sekali lagi kat sini. Okey. Okey Tuan. Balai Bomba Alor Gajah. Terbaik. Terbaik. Okey. Terima kasih banyak Tuan.